Wow, rezeki dapat blueberry besar-besar. Nak tahu tak Cik Ta beli dekat mana? Satu paket hanya RM5 je kan kawan. Wah, ni memang rezeki ni. Ni namanya rezeki berbaloi-baloi. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai tempat kita nak jalan-jalan dalam ni kan kawan. Biasanya kalau kawan-kawan pernah tengok video Cik Ta sebelum ni, Cik Ta memang selalu datang sini. Cuma Cik Ta nak tengok hari ni kan kawan apa yang menarik. Sebab dekat NSK ni kan kawan, dia biasanya kadang-kadang seafood tu dia suka datang yang benda yang baru kan kawan kan. Kalau buah pun sama, kalau musim buah memang macam-macam buah kan kawan boleh dapat dekat sini. Sebab tu Cik Ta suka datang. Dan yang paling best kan kawan, senang Cik Ta datang sini, Cik Ta nak cari yakon. Apa tu, ubi yakon. Cik Ta suka kan kawan. Jom kita nak tengok kat dalam apa yang menarik untuk hari ni kan kawan. Okey kan kawan, dekat sini Cik Ta jumpa blueberry kan kawan. Tapi saiz dia besar. Biasa kalau blueberry Cik Ta beli memang RM10, RM15 tu saiz kecil kan kawan. Yang ni saiz besar, RM5 lebih je kan kawan. Jadi Cik Ta ingat Cik Ta nak ambil 2. Yang nak ambil apa? 2, 4, 2 ya. Okey. Yang pergi sini ada cherry ni yang. Dekat sini kan kawan ada banyak ni. Cherry. Okey. Biasanya kalau cherry ni kita tahu lah harga dia mahal. Yang ni daripada Turki kan kawan. Kita ingat Cik Ta nak ambil satu. Hari ni kita ada blueberry dan juga kita ada cherry. Dekat sini macam biasalah kan kawan. Kalau kawan suka buah-buah yang macam apricot, suka buah apple, suka buah kiwi. Ni kiwi ni sedap ni kan kawan. Kiwi gold ni. Suka buah peach, buah cherry. Dia bahagian ni kan kawan. Dekat bahagian ni buah anggur semua. Macam ni kan limau. Dia memang duduk dekat bahagian ni lah. Tu cik dia nak cari cherry lagi kan kawan. Okay, dekat sini macam ni. Buah nectarine. Buah ni. Kat sini memang banyak ni. Buah peach donut. Kalau area sini semua buah-buah macam ni kan kawan. Kat sini ada juga buah ni. Delima. Buah apple. Kalau kawan suka ni. Ada sini kira macam buah peach. Ada lah kan kawan. Yang ni kalau Cik Din, dia nak beli kat Cik Ta peach donut. Tapi yang I tak nak lah. Tak nak lah hari ni. Hari ni I nak makan buah-buah yang macam buah mangga semua tu pula. Dekat sini pun banyak lagi kan kawan. Kebanyakan harga lebih kurang RM4.99. RM5 lah kan kawan sekilo. Okey kan kawan, kalau kat sini, kalau kita datang sini kan kawan, kita suka beli nanas ni. Nanas Filipin, dia punya rasa ni kan kawan. Ya Allah, manisnya. So Cik Ta nak ambil dia. Untuk harga dia sekilo RM5 kan kawan. Tapi rasa dia sedap kawan. Ambil pula yang macam Cik Din ni. Sedap ni. Nama dia nanas Filipin. Okey. Wah kan kawan, ada buah mangga warna pink. Kalau dekat sini pun banyak mangga. Sebenarnya Cik Ta suka mangga ni kan kawan. Ni mangga panjang-panjang. Manis ni kan kawan. Cik Ta nak suruh Cik Din beli. Kalau kat sini dia ada yang jenis besar macam ni kan kawan. Okay ni. Hari ni dekat NSK banyak buah mangga ni. Ni sekilo RM4 lebih. Di sini ada. Sana tu pada mangga lagi kan kawan. Hari ni kita nak borong mangga. Hari ni Cik Ta ingat Cik Ta nak beli buah betik ni kan kawan. Sebenarnya Cik Ta ni nak beli buah betik ni. Cik Ta nak tanam biji dia je kan kawan. Okay, sambil kita makan, kita boleh tanam biji. Nanti kita boleh makan pucuk betik. Kita nak suruh Cik dia ambil satu lah kan kawan. Kan kawan, Cik Ta biasa makan kurma Cina ni. Cuma Cik Ta tak pernah jumpa yang besar macam ni kan kawan. Oh my, besar betul. Tengok ni saiz dia. Biasa Cik Ta makan yang kecil-kecil. Cuma yang ni besar ni kan kawan. Buah dia ni dah kering pun besar lagi ni. Ni kurma Cina ni kan kawan, sedap kan kawan. Buat air boleh, masuk dalam sup pun boleh. Kan kawan, buah mangga macam-macam warna ada. Untuk kali ni kan kawan, Cik Ta nak makan buah mangga banyak. So Cik Ta nak suruh Cik Din beli buah mangga je kan kawan. Mangga susu, macam-macam mangga kan kawan. Yang ni warna dia. Sekejap Cik Ta angkat. Warna dia. Ni mangga ni. Dekat sana pun ada lagi kan, nanti kita tengok buah mangga. Ni kan kawan, mangga bulat-bulat. Yang nak ambil berapa yang ni? Ni jenis isi penuh ni, yang ambil 2 biji, sebiji. Separuh. Tak masuk. Bukan isi separuh. Masuk isi dia banyak lah banyak. Ni tak ni. Cik Din kalau buat pilih-pilih ni dia memang cari yang terbaik kan kawan.
Sebenarnya Cik Tak ada nampak kat sana tu kawan-kawan. Cik Tak nak cari yang sana tu. Okey kan dekat sini Cik Tak ada jumpa Sky Muscat. Biasanya dia ni kalau kita beli memang manis. Dan rangu lah. Cuma yang ni Cik Tak tahu dia manis ke tak. So Cik Tak nak ambil satu ni kan kawan. Biasa kalau Cik Tak beli dia memang manis kan kawan. Cuma ni kat sini macam Cik Tak cakap tadi Cik Tak tak pernah rasa yang ada kat sini lagi. So Cik Tak nak ambil satu kan kawan. Sini pun penuh kan kawan mangga. Siapa suka mangga boleh datang sini borong mangga kan kawan. Dekat sini kan kawan, kalau bahagian buah ni daripada sini sampai hujung sana. Sana tu kan kawan pusing balik. Sampai hujung ke sana tu semua area buah. Untuk hari ni kan kawan, banyak buah kiwi. Yang ni kiwi-kiwi yang hijau tu kan kawan. Untuk buah kali ni buah kiwi RM10 je. Okey kawan, kalau kat sini, kalau kita datang sini kan kawan, kita suka beli nanas ni. Nanas Filipin, dia punya rasa ni kan kawan. Ya Allah, manisnya. So, Cik Tak nak ambil dia. Untuk harga dia sekilo RM5 kan kawan. Tapi rasa dia sedap kawan. Ambil pula yang macam Cik Den ni. Sedap ni. Nama dia nanas Filipin. Okey. Besarnya kan kawan. Terung. Kan kawan, hari ni ada bawang. Ada offer kan kawan. Dia dah bolang plastik macam ni kan. Ni sebenarnya bawang besar kan kawan. Cuma dia macam reject. Kecil-kecil. Dia jual satu paket macam ni RM1 je kan kawan. Alah, kita bawang kan. Nanti blender hilang juga. Kita nak ambil dua kan kawan. Bawang. Dan ni. Kita nampak apalah. Ni bukan RM1. Ni RM5. Ni halia. Ni kita tengok RM1 tadi. Baru nak ambil. Kalau ni RM1. Bawang RM1. Siapa suka makan terung kan kawan. Tengok ni. Besar-besar terung dia. Ni. Sampai sana. Ni terung ni kan kawan. Kalau suka terung yang warna hitam ni. Tengok kan terung dia. Macam ni. Wah, sini semua area terung. Sini. Ni. Sampai sana. Sana tu semua terung. Biasa Cik Tak pernah tanam kan terung ni. Tapi tak adalah besar macam ni. Besar betul. Kan Cik Tak jumpa ni. Tapi yang ni Cik Tak pernah makan kan kawan. Abang ni kata goreng sedap. Makan mentah pun sedap kan kawan. Jadi Cik Tak pernah jumpa. Siapa pernah jumpa ni kan kawan. Boleh komen dekat bahagian komen Cik Tak kan kawan. Yang ni terung hitam kan kawan. Harga dia RM7 lebih. Kalau yang ni biasalah kita makan. Yang kan kawan. Sini puas hatilah macam Cik Tak cakap. Semua ada. Nak ikan, terung, sayur, buah-buah semua ada kan kawan. Dekat sini ada zucchini kan kawan. Zucchini kuning. Yang ni. Sedap Cik Tak, kuning ni tak pernah tanam. Tapi yang hijau Cik Tak pernah tanam kan kawan. Ni. Ni zucchini hijau. Wah, zucchini ni sedap ni kan kawan. Zucchini kuning dengan hijau. Dekat sini kalau bahagian cili-cili capsicum ni kan memang banyak. Ni ada kuning, sana ada merah, sana ada hijau. Ni cantik kan kalau kita beli letak kat meja. Lawa ni. Cantik ni. Dekat sini kalau kawan-kawan suka menanam macam Cik Tak, kat sini pun ada jual juga kan kawan. Bunga, ada jual biji benih, ada juga sini. Cuma dia tak ada banyak pilihan lah kan kawan. Macam biasa kalau datang sini Cik dia mesti beli ikan ni kan kawan. Ikan siting ni ataupun ikan lumi. Dia ada dua type. Yang ni jenis yang macam kita makan tu kawan. Dia adalah rasa ikan dia sikit sebab dia tebal. Yang sana tu jenis rangup. Kalau Cik Din ni suka yang ni. Kalau Cik Tak suka yang sana. Biasa Cik Din dia akan beli dua kan kawan. Yang tak payah ambil banyak. Sikit banyak tu. Dia memang suka kan kawan ikan kering ni. Kita satu keluarga suka. Untuk sekilo harga dia RM37.90. RM38 lah kan kawan. Cik Tak nak beli ni. Cik Tak kalau ikan kering, Cik Tak suka beli ikan kering yang kita boleh buat macam masak lah. Macam ni Cik Tak suka masak asam kan kawan. Kalau yang ni, udang kering kan kawan. Wah, kalau udang kering ni, Cik Tak nak beli satu. Cik Tak kalau masak nasi goreng kan kawan, Cik Tak suka ni. Ataupun masak lemak, pucuk ni, pucuk labung kan kawan. Udang kering ni sedap ni. Kita nak beli satu udang kering ya. So kita ambil satu udang kering, kita ambil satu sotong. Kan kawan, kalau dekat NSK ni, Cik Tak suka datang kan kawan. Cik Tak suka beli ni Sotong ni, tapi dia ni kan, dia punya
Janggut-janggut je kawan-kawan. Macam ni harga dia satu ni RM15. Tapi kalau sekilo memanglah kawan-kawan RM65.90. Cuma kalau kita ambil paket-paket macam ni dia ada RM15. Kalau tak nak yang macam tu tadi, macam ni RM13. So yang ni cik tak nak ambil satu. Yang ni dia punya ni je kawan-kawan. Macam sesungut. Tu. Buat sambal sedap ni. Ni kira last kawan-kawan kita beli kacang-kacang. Okay, complete dah. Kawan-kawan, hari ni ada bawang, ada offer kawan, dia dah bolam plastik macam ni kan. Ni sebenarnya bawang besar kawan-kawan, cuma dia macam reject, kecil-kecil. Dia jual satu paket macam ni RM1 je kawan-kawan. Alah, kita bawang kan, nanti blender hilang juga. Kita nak ambil dua kawan-kawan, bawang dan ni, kita nampak apalah. Oh, ni bukan RM1, ni RM5. Ni halia. Oh, ni kita tengok RM1 tadi. Baru nak ambil. Kalau ni RM1. Bawang RM1. Alhamdulillah kawan-kawan, cik dah selesai untuk buat video hari ni. Hari ni kita pergi shopping-shopping lah kawan. Kita cari barang-barang dapur, cari buah-buah, okay? Kita cari ikan kawan-kawan. Alhamdulillah, kalau kawan suka dengan video cik boleh bantu cik tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.